Anak nak sarapan nasi goreng kampung. Okey, kita panaskan guna periuk ni ya. Okey, kita tuang je nasi goreng dalam periuk. Okey, panaskan macam biasa. Ni nasi goreng kampung dia tengok. Ikan bilis pun banyak ya. Kalau kita buat nasi goreng daging, daging dia banyak. Kalau nasi goreng ayam, ayam dia banyak. Kalau nasi goreng kampung, ikan bilis dia banyak. Menggunakan beras basmati. Tapi boleh dapat dengan harga yang murah. Beli tahu. Tapi dia punya ikan bilis ni dah tak rangup. So Cok Kit keluarkan ikan bilis yang original ni. So Alhamdulillah, inilah hasil nasi goreng Cok Kit dah panaskan. Okay, Cok Kit ada goreng ikan bilis siap-siap dari rumah dia lebih rangup lah. Cok Kit taburkan ni. Nasi goreng kampung kan mesti ada ikan bilis. Okay, Cok Kit tambahkan lagi telur mata satu. Ini sambal bunga kantan yang Cok Kit bawa bekal dari rumah. Okay, tambahkan dekat nasi. Lagi padu. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Mantap. Jom makan.